Hai gang, welcome back to my YouTube channel Helmi Kadek Official. Apa video aku nak buat pada hari ini adalah berkaitan dengan seorang mamat Pakistan yang tengah viral dengan isu scammer. Boleh dikatakan juga dia ni sebenarnya adalah bukan dikategorikan pukau, tapi dia viral dikatakan pukau cashier yang ada dekat Malaysia ni lah. Dia akan pergi kedai tu, dia akan konon-konon nak beli barang, dia bagi duit 100 dekat, lepas tu dia minta refund balik barang tu, dia tak nak beli, dia cancel, and then duit tu dia selitkan bawah telefon. Dan dia ni sebenarnya tengah viral, memang sangat viral dekat Malaysia sekarang ni, dan ramai orang yang masih lagi tak tahu kehadiran dia dekat Malaysia ni dengan cara yang macam gini. Dan apa yang aku nak cakap dekat korang, sebenarnya bila aku tengok balik video tu daripada awal sampai akhir, dia bukan pukau, tapi dia cuma mengelirukan otak orang-orang yang jadi cashier. Sebab bila kau jadi cashier, macam aku sendiri jadi cashier, bila customer ni terlalu cerewet, itu dia nak kejap, tak nak, kita akan jadi serabut sebenarnya. Tapi dekat sini, video ni korang boleh tengok sampai habis dan tolong viralkan muka mamat tersebut. Mamat ni bila tengok nampak macam memang Pakistan lah, sebab muka Bangla lain, muka Pakistan lain. Yang ni memang nampak sangat-sangat muka dia ni macam orang Pakistan. Jadi tanpa membuang masa lagi, dikatakan juga dia ni dah banyak sangat pergi dekat kedai sana, kedai situ, kejap kat KL, kejap kat JB. Aku pun rasa risau lah sebab aku duduk area JB kan. Itulah, kita tengok je video ni sampai habis. Dah banyak kedai dia pergi. Salah satunya ni nama dia kedai Daddy. Dia tengah buat live, tiba-tiba mamat ni datang dan staff dia bagi tahu ini orang yang viral dengan scammer. Jadi korang boleh tengok dekat video ni, aku buka Okay, jom kita tengok sama-sama. Kenapa you kenapa? Apa masalah you scammer Sorry? You scammer kan? You viral kan? You buat apa? Jap, apa benda ni? Tak, dia ingat itu RM10. Lepas tu? Tak, dia sengaja. Dia sengaja dia bagi kau berapa tadi duit? Ni siapa kenal mamat ni? Cashier ni. Ni yang viral tu kan? You buat apa sini? I nak call polis sekarang? Call polis, dia mesti tengah pukau kau ni. How much your price? You know the price, right? The price already put at the outside. What is the price? This one, no. Apa no? This one, how much your price? You don't come here. You want to lie to me? Why you angry? What? I angry to you because you are viral right now. You are angry. Apa? This one, how much your price? Why you ask me? You don't know. This one, lady. She already told you, right? How much? She told you how much? The price? How much? 17. Huh? 17 ringgit. And then what happened? Might tell me okay. Why you angry? What? Dia bagi kau berapa duit? Boleh ditanya why angry? Bagilah sebab dia bagi 17. Lepas dia kata berapa ringgit? Saya kata 17. Lepas dia tak nak. Tak nak kenapa? Apa pasal you tak nak? Kenapa you tak nak? You mau tipu? Why you angry? I angry because you want or not? One. Why? What? One already. You want? Buy. Bagi dia balance berapa? Why? Bagi plastik sekarang. Why? You viral already, you know. Geram tengok muka dia ni macam nak pijak. Much angry. Boleh tanya why angry Sekejap lagi kau pusing, kau minta duit lagi, betul? Itu you punya cara. Tak payah sorry aku lempuk muka kau sekali kang. No, sorry. Might tell me already. Apa already? This one and take already. This one. Dah go. Okay. Dengan kasut kau masuk, kau nampak kau tak buka kasut, orang lain semua buka. Geram tengok muka mamat ni, dia macam orang yang tak bersalah. Ni kalau kat aku ni tak cakap banyak, bukti semua dah ada kan. Kalau nak pukul, maklumlah dia ni warga asing kan. Kalau kat Malaysia ni kita pukul warga asing, kita orang Malaysia ni yang bersalah kan. Sebab tu diorang ni naik puak. Apa orang kata, naik kepala, naik lemak lah orang panggil kan. Dekat kilang aku, dulu aku kerja, ada yang jadi macam ni. Aku tak kasih ican lah, memang aku bagi habis-habis lah. Sebab diorang ni naik kepala, bukan apa. Bila warga asing macam ni, dia dah terlalu ramai sangat kat sini, dia dah anggap negara ni macam negara dia. Diorang akan naik kepala. Jenis aku tak akan bagi muka lah. Sebab dulu aku pernah kena, dia maki aku dalam bahasa dia. Dan kebetulan waktu tu aku dah kerja dalam lebih kurang 2 tahun. Aku faham lah sikit-sikit ayat tu. Dan dia ni memang, orang kata diorang bangsa diorang ni senang cerita, kurang ajar, pengotor, tak tahu hormat orang. Itu style diorang lah. Sebab tu korang ni kalau jumpa orang macam ni tak perlu nak respect pun. Jangan katakan nampak baik lah apalah. Aku jumpa je banyak yang nampak baik, tapi di sebaliknya orang sendiri tahu lah. Dulu aku campur dengan orang-orang macam ni,
Orang dia sendiri yang ajar dekat aku. Dia cakap kalau you nampak orang macam ni, you jangan percaya 100%. 100%. Orang dia sendiri cakap dengan aku sebab aku baik dengan dia lah. Yang dia tu memang aku percaya, trusted gila. Sebab dia memang betul-betul baik dengan aku. Dan aku tak cakap semua, tapi kebanyakan jenis diorang ni tak ada hormat. Dia kalau dah terjalan, dia terlanggar kau pun, dia tak ada say sorry ke apa, tak ada. Dia lantak kau lah. Jenis diorang macam tu. Dan dekat sini kau boleh nampak muka dia memang nampak tak bersalah gila. Dia kata white angry. Dekat sini nampak tak? Dia sebenarnya nak mengelirukan korang je. Ada lagi video-video dia. Jom kita tengok sama-sama. Muka dia memang dah... Okay. Kat sini kau boleh nampak muka dia ni memang dah jelas gila dekat sini. Sekejap Mana tadi? Aku buka balik, aku lajukan jap. Ni. Korang nampak muka dia ni memang dah jelas lagi nyata. Korang viralkan lah agar korang pun tak terkena. Viralkan dekat family korang, adik-beradik korang, tak kisahlah siapa-siapa pun, asalkan tak terkena dengan mamat musibat ni lah. Aku tengok muka dia ni pun aku geram kan. Macam mana lah kau boleh terlepas dekat Malaysia ni Jom kita tengok lagi satu video dekat Euphoria ke mana ni kalau tak salah aku. Sebab tadi ada video yang ni. Kita tengok yang ni. Okey, dekat sini kita baca masa ni dia nak bayar dah untuk satu item, bayar dengan RM100, tapi pelik sebab dia beli pembesar payudara. Wow, what? Kau nak buat apa siap benda tu, kau laki kot. Jom kita tengok sampai habis. Okay. And then staff dah keluarkan duit baki dan bagi dekat dia. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia tak nak, katanya dia boleh dapat murah lagi. Lepas tu dia push staff kata dia tak nak juga cancel barang. Weh, kau nampak tak permainan dia licik sangat weh. Siap tangan kau masuk kat dalam cashier. Weh, mana boleh kalau ikutkan. Dia pergi panggil supervisor dia dengan staff lain. Tapi kenapa dia tinggalkan cashier kosong macam tu je? Okay. Okay, dia dah ambil. Tangan dia masuk weh kat dalam area cashier tu. Mana boleh? Rude gila. Yang aunty ni pun tak sabar, kenapa lah? Dia minta balik duit dia. Dia dah cancel, dia nak beli. Lepas tu dia nak cancel balik, lepas tu dia nak beli balik. Nampak tak dia kelirukan orang kat situ? Tiba-tiba kata nak beli 2 pula. Nampak tak? Orang dah malas nak layan. Nasib baik ada orang luar tolong. Nampak bila customer tu datang nak tolong, dia terus keluar. Sebab dia dah tahu dia dah salah kan. Okey lah. Apa kata kita baca komen dia nampak macam rude. Sebab dikatakan dah ramai orang terkena. Jom kita baca komen. Yang ni ke guys, hadiah dari video kedai Daddy. Ya betul. Baru je tengok tadi dekat kedai Daddy yang almost kena scam dengan orang yang sama. Orang yang sama dekat kedai Daddy jual tudung. Daddy ada ambil video dia, elok bagi kat polis, bagi polis tangkap terus. Betul? Bagi polis tangkap terus. Betul, bagi kat polis untuk uruskan supaya tak ada orang lain kena lagi. Kalau ada macam ni jangan kasih lepas, bahaya. Betul, memang bahaya. Ni bukan pukau awak, ni nak bagi awak keliru je. Banyak trik dia buat kita serabut, tapi dia silap, dia buat tu pada perempuan. Betul, perempuan ni complicated tau. Lagi satu, perempuan kalau tengah lapar ke tengah stres, kau tambah lagi stres dia. Oh, memang kena sembuh mat. Dia dah sampai Johor pula. Tengok kat kedai tengok kat titik kedai Daddy tadi. Oh, yang tadi saya tunjuk tu lah.
Dia tengok pula video lagi satu. Oh, ni dekat Medi korang tengok Rakaman ni pada tahun 2024. 16 hari bulan 11. Berarti dia ni dah lama lah dekat Malaysia ni buat trik ni. Cuma sekarang ni dia baru makin viral lah kan. Tapi baguslah dengan kuasa viral ni kita tahu yang orang-orang macam ni kita kena alert supaya kita tak jadi mangsa seterusnya. Okay, Kesha nak pulangkan balik duit. Lepas tu dia tak nak sebenarnya. Dia nak cancel. Oh, dia buat cakap nak yang besar, nak yang kecil. Ini dia pulangkan balik duit, dia nak cancel lah tu. Minta duit dia balik. Okay. Nampak Dia dah pindahkan handphone tu sebelah tangan dia yang pegang duit 100. Maknanya duit tu dia letak bawah handphone dia. Konon-konon nak order 2 pula. Okay, nak dua konon. Permainan dia ni licik Sebab Kesha kadang kan orang ramai jadi serabut nak layan-layan customer yang cerewet ni kan. Time tu lah dia manipulasikan otak kita. Nampak dia dah start minta duit. Padahal duit tadi tu dia dekat dah letak bawah casing dia tau. Bawah handphone dia tau. Laju dia buat kerja. Oh, siap kau jengah lagi berapa orang tu nak bagi. Tangan kau masuk ke dalam memang biadab apa bangsa dia orang ni. Geram tengok dia ni. Ada lagi satu video last aku nak tunjuk dekat korang. Yang dia ni dekat satu kedai lagi. Ni last kita tengok sama-sama. Kedai ni pun kena. Ingat kedai daddy dengan Yopora je kena. Rupanya kedai my husband pun kena. Korang tolonglah cari mamat ni. Dah sampai Johor. Jangan sampai orang lain yang berniaga pun kena. Betul. Bahaya dah sampai Johor sebab aku duduk area Johor. Risau tiba-tiba dekat Bazar Ramadan pula. Okay, dia pulang balik duit, dia tak nak buat-buat, tak nak order. Dia nak balik duit dia. Okay, tengok dia dah ambil duit dia. Lepas tu pura-pura tanya apa semua, handphone dia letakkan kat situ. Kat tangan dia yang pegang duit tadi. Oi. Kau siap ambil duit macam tu terus biadabnya. Geram tengok muka dia ni. Cara dia ni. Wah, Akbar. Oh, dia nak duit je. Risik kau tak nak. Duit kau nak.
trik yang sama dia pakai di kedai yang berbeza. Lepas kau dapat barang tu, kau keluar macam tu je Hui. Memang nampak, memang sangat kurang ajar orang-orang macam dia orang ni. Memang pada aku, bangsa dia orang ni, tak kisah daripada negara mana sekalipun, seorang pun aku tak percaya. Cuma ni yang kawan tadi aku cakap tu dia. Yang aku cakap tadi tu je lah yang aku percaya. Sebab memang dia banyak tolong aku dan dia banyak ajar cara-cara bangsa dia orang sendiri yang kau jangan percaya. Macam tu lah. Jadi aku tak nak lah cakap lebih-lebih kat dalam video ni. Cuma aku nak bagi tahu pada kita semua, termasuk diri aku, lebih berwaspadalah bila kita jumpa orang yang cuba ingin memanipulasikan otak kita. Aku tahu bila ada orang jadi cashier ni, dia nak cepat. Bila orang cakap pun dia malah nak layan, dia terus bagi je apa orang tu nak. Lepas ni kita kena berhati-hati lah. Macam aku akan tanya banyak kali sampai dia yang fed up. Okay, jadi pada korang yang tengok video ni macam mana? Cuba komen. Jangan lupa like, komen and share. Yang betul sekali, subscribe kan. Turn on notification agar korang tak terlepas video-video menarik daripada saya. See you in the next content. Bye. Assalamualaikum. Ciao.